Ini dia GV-M35.0 Scudo. Okay, so ni helmet dia. Saya baru saja ambil helmet ni lebih kurang dalam 2 minggu. So helmet ni, apa yang saya dah cuba pakai, bagi saya helmet ni harga dia masa saya beli hujung bulan 12 ada promosi, tak sampai RM400, 320 promosi, ada yang tempat ada 290. Kenapa saya pilih helmet ni? Okey, yang pertamanya adalah disebabkan saya nakkan helmet yang ada double visor. So helmet ni ada double visor. Okey, kita tengok kat sini ada double visor. Okey, kemudian kenapa pula saya pilih helmet ni lagi sebab dia ialah helmet ni lah satu-satunya yang bila saya pakai cermin mata, dia punya double visor ni tak sentuh saya punya cermin mata ni. Saya dah test helmet KYT. Bagi saya helmet KYT memang cantik. Cuma masalahnya ialah bila saya tukar saiz L, XL, double XL, dia punya double visor ni kena saya punya spek. So sampai saya kena tolak ke dalam pun masih lagi ganggu lah. So sebab itulah saya pilih yang ada double visor untuk GV ni. So bila saya pakai, spek tak kacau saya punya spek lah. Okay, yang keduanya saya pakai juga selesa. Saya pilih helmet ni, dalaman dia selesa. Kemudian kain dia dalam ni lembut, warna dia memang cantik. Okay, saya pilih color ni. Kemudian bagi saya bila saya pakai, keadaan kepala saya di dalam tu memang selesa betul, tak terlalu ketat. Okay, dan dia pakai clip. Itulah salah satu sebab kenapa saya pilih helmet ni. Okay, kemudian dari sudut lubang angin, saya pakai ni agak berfungsi kalau dengan kelajuan yang laju. Tapi kalau kelajuan yang pelan, saya rasa macam biasa saja, tak ada apa-apa pun. Okay, dia ada exhaust lubang kat sini, lubang exhaust ni. Kemudian untuk helmet GV ni, kalau anda yang pakai helmet GV, ada tengok dekat sini, dia punya curve ni memang dia macam tinggi sikit ke belakang. Okay, so dia memang akan terangkat lah di bahagian belakang ni bila pakai helmet GV. Kalau helmet lain okey je. Okay, so untuk GV ni dia memang dipatternkan macam ni. Okay, dan kenapa saya pilih helmet ni, itulah antara sebab-sebab dia. Kemudian saya nak cakap berkaitan dengan kekurangan. Okay, kekurangan helmet ni. Baik, untuk helmet ni, kalau anda yang bawa motor dalam kelajuan yang tinggi, 90 is okay lagi helmet ni. Kalau anda bawa kelajuan 100, 110, 120, anda akan rasa angin tolak dekat bahagian visor ni, sampaikan kita akan rasa dekat bahagian tengkok ni. Okay, kalau macam bawa saya buat X-Max, memang kalau saya buat laju 120, 130, kita boleh rasa angin ni tolak ni, memang kita boleh rasa dekat bahagian tengkok ni. Kalau saya pakai helmet ARC, dia potong angin cantik. ARC tak ada sakit apa. ARC memang okey sebab ARC dia punya cermin dia dekat sini memang tajam. Okey, dia nampak macam lebih lebar di depan ni. So bila bawa angin yang laju, bagi saya rasa dalam 100 tu okey lagi. 120, 130 memang kita akan rasa angin tolak kuat dekat sini. Okey, kemudian kalau nak kata bising tu, yalah saya pakai pun ARC. Lepas tu bising tu saya boleh terima je lagi kan. Kalau macam betul tak nak bising, memang saya pakai full face. So far kalau full face memang tak bunyi bising apa lah. Okay, kalau untuk yang bawa macam saya bawa X-Max, kalau kita buka windshield depan tu memang angin betul-betul kuat. Tapi kalau kita pasang windshield, saya rasa ni okey sikit kot kalau kita pakai helmet ni macam ni. Okay, so untuk bila kita bawa dalam keadaan yang laju, kena hati-hatilah untuk pilih helmet ni.
Okay, dan saya rasa helmet ni pun untuk main daily. Kalau yang bawa just standard kelajuan kebangsaan biasa, saya rasa ini sudah berbaloi helmet ni. Okay, tapi kalau nak laju, mungkin boleh pilih helmet yang lain, ataupun ada je tukar visor ni untuk pakai yang agak tajam sikit untuk potong angin. Okay, kemudian dari sudut dia punya ini double visor. Double visor dia ni tidak terlalu gelap. Okay, saya rasa KYT gelap lagi. Kalau GV dia tak terlalu gelap. So kalau panas yang betul-betul kuat, kita boleh nampak lagi lah panas tu yang boleh menyucuk ke mata. Tapi kalau yang KYT tu saya rasa macam lebih okey sikit lah. Okay, ni saya buat comparison di antara KYT dengan ni sebab saya dah pakai dua helmet tu lah. ARC pun saya pakai. So ARC kalau ambil yang gelap sikit visor ni, malam masalah juga. So kenapa dia buat macam ni? Mungkin untuk malam lah, selesa kita boleh pakai kan. So boleh juga untuk kita pakai tukar yang ni. Okay, so macam saya memang takkan tukar lah. Saya memang nak pakai yang cerah waktu malam. So waktu malam saya boleh tutup macam ni. Dan setakat ni gelap betul bagi saya boleh terima lah. Tapi kalau orang yang rasa nak lebih gelap, mungkin boleh tukar dia punya ni. Okay, kemudian apa yang saya rasa bila saya pakai double visor ni, okay, double visor first mula-mula saya pakai, saya rasa pening sikit. Mungkin saya tak pernah pakai double visor kot. Tapi bila first saya pakai double visor ni, saya rasa macam pedih sikit mata saya untuk nak fokus. Nampak tapi dia macam pening sikit mata saya nak fokus tu. Dan yang keduanya, bila saya pakai selepas tu, dia dah kurang pening tapi saya rasa gayat. Kita rasa tinggi bila kita pakai double visor. Tapi kalau kita tak pakai double visor ni, saya okey je bawa. Dengan punya visor ni okey, tak ada masalah. Tapi bila saya pasang ini, saya pasang buat double visor, memang saya bawa tu saya rasa macam motor saya tinggi. Dan saya pun rasa macam gayat duduk di atas motor. Okay, mungkin saya tak biasa lagi. Tapi ni memang original daripada GV lah. Saya memang tak tukar lagi. Dan mungkin kalau anda ada komen apa-apa untuk mungkin elakkan rasa pening ataupun rasa sakit mata ataupun rasa gayat tu, ada cadangan, boleh je tulis kat ruang komen untuk saya tengok. Okay, so itulah pandangan saya berkaitan dengan helmet GV ni. Tapi dia punya comfort dalam ni bagi saya memang selesa lah. Okay, memang selesa daripada helmet ARC, lebih selesa daripada helmet KYT. Okay, ni untuk yang helmet-helmet budget lah. Saya tak cerita daripada helmet-helmet yang lebih mahal kan, itu lain lah. Okay, kemudian dia ada ruang untuk kita nak pasang intercom. Okay, so ada ruang kat dalam ni. So ini okey lah, tak ada masalah, pasang intercom pun boleh. Okay, ruang dalam pun selesa, padding ni pun boleh kita tukarkan. Okay, so itu saja yang saya boleh kongsikan berkaitan dengan helmet GV M35.0 Scudo. Okay, so kalau kepada yang berminat, saya rasa boleh je cari helmet ni. Dekat Shopee pun ada jual. Harga pun okey bagi saya. Dan design dia ada macam-macam lagi. So saya minat design ni, nampak macam Gundam style kan. Okay, robot Gundam punya colour. So nampak pun cerah. Ada je colour yang warna merah dan sebagainya, ataupun warna kuning. So saya minat colour ni. So itu saja. Terima kasih kepada sudi tonton sampai habis.